Hai, Assalamualaikum geng. Mai pula ada Abang Fighter Honda HR-V mai ke bengkel dari seperti untuk nak cat skirting drilling tu best. Butik kata yo nak buat warna body be. Warna putih lah. Makna skala. Kita tunggu dah lihat be, kita saksikan tengok star warna baru be, padu tak padu be. Kalau kata mari warna asal gini be, tak cantik be. Macam kereta itu. Lepas tu macam mana ayat asal lagi lah. Untuk owner ni be, dia bukan duduk di Kelantan, dia duduk di Peh be. Jadi dia mari atas ke bengkel kita, dia kata kita buat ni comel bagi. Jadi betul tak be? Owner kata comel tu, kita tunggu dah lihat tengok hasil dia setang mana be dah. Padu tak padu untuk Honda HR-V ni be. Luncur. Okey be, bismillahirrahmanirrahim. Beres belakang dah kita cek kereta ya. Lalu proses untuk nak buat skirting ya lah be. Drilling ni. Jadi kita cabut ni lah kita nak sembuh tu dah. Jadi lalu ni dia mari warna asal warna hitam gini be. Memang tak cantik be, macam kereta orang tua be dah. Jadi kita buka dulu bagi dia belakang dulu sekeliling tu. Memang kita kecat suku lah be. Kita tak kecat duduk di body kereta be, takut akan jadi masalah. Lepas tu kedua tu jadi dia tak kena rata molek be. Di bengkel jadi seperti be, pok semua ayat lalu dah. Sebesar-besar barang be, sekecil-kecil barang hok mana kita boleh buka, kita akan buka belakang insya-Allah. Okey be, alhamdulillah siap belakang dah kita cabut skirting habis Honda HR-V ni be. Bumper depan belakang pun cabut belakang dah. Lalu ni kita proses untuk mati kala lah be. Okey, untuk mati kala skirting habis ni kita tak menggunakan kertas pasir tu saiz 600 be dah. Kita menggunakan kertas pasir tu saiz 400 sahaja. Apa kita pakai kertas pasir saiz 400 untuk mati kala. Biasa ke orang ni kalau mati kala dia pakai kertas pasir saiz 600 be dah. Kita ni pakai 400 apa be? Sebabnya pas pada ni kita nak tembok primer pula be. Jadi apabila kita nak tembok primer ni, kita nak suruh megel lagi kuat lagi di permukaan body tu, tepat-tepat di skirting kita nak sembuh. Lepas ni kita nak sembuh primer. Lepas tu kita akan pakai sabun lalu lah be dah. Okey be, alhamdulillah siap belakang dah kita mati kala. Dah siap lagu ni be, kita akan basuh dulu biar cuci cun Cina. Baru kita proses untuk nak sembuh primer pula be dah. Sebelum tu be kita basuh dulu biar cantik, baru sedap sikit kita nak buat kerja. Kau warna be kata deh. Okey be, alhamdulillah siap belakang dah kita basuh, susun pun cun Cina dah terletak elok molek. Lalu ni kita proses untuk sembuh primer plastik dulu lah be. Sebelum kita tembok primer, kita kena sembuh primer plastik dulu be dah, ubat plastik. Jadi pak cuma nak satu tik kepada habis-habis kakak luar sana. Betul tak be tu kecak ni dia tembok primer plastik be, habis boleh tengok tu. Dia macam kilat-kilat gitu be dah. Jadi macam nampak kilat-kilat tu maknanya betul lah. Tu kecak ni dia tembok primer plastik dah. Maknanya pak cuma nak tik ke habis lah. Okey baik, alhamdulillah siap dah kita tembok primer plastik sana, ubat plastik. Lalu ni kita proses untuk sembuh primer pula lah be. Primer ni kita akan sembuh sebanyak 2 lapisan be dah. Apa kita tembok primer ni be, sebabnya kita nak tutup habis gasai-gasai kita gosok dengan kertas pasir sat ni be. Insya-Allah dia akan terlindung. Lepas tu kedua ni be, kalau katalah ada hak jenis lubang-lubang halus ke atas benda-benda skirting ni pun insya-Allah dia akan terlindung. Ketiga be, apabila kita sembuh cat pan ni be, dia akan megel molek di permukaan body tepat-tepat skirting tu be. Memang primer ni dah penting lah. Lepas tu keempat be, apa kita tembok primer ni, kalau skirting ni kalau habis berasa dia jenis mari macam perkutuk-kutuk gitu be deh. Benda-benda hitam ni memang tak boleh lari dah lah. Jadi kita nak suruh biar dia tu jadi tak sewi kutuk be, kita nak suruh macam jadi super body kereta lah, macam di pitu ke di bumper ke dia nampak semua licin deh. Jadi apabila kita nak suruh nampak semua licin gitu be, kita kena tembok primer lah. Dia kita tembok primer gini kak, tak ada habis lah kutuk-kutuk dia tu, dia jadi finishing dia pun licin semua lah. Betul dah lihat lah, tengok hasil dia setang mana be, padu tak padu be dah, luncur. Okey baik, alhamdulillah siap belakang dah kita tembok primer. Primer plastik pun siap belakang dah. Kita akan jemur dulu primer ni skirting habis Honda HR-V ni dalam masa 1 hari. Bila betul dia solid, dia kering, kita start pula proses untuk gosok primer. Okey, alhamdulillah baik, primer pun kering molek belakang dah. Kita jemur 1 hari. Lalu ni kita proses untuk gosok primer lah. Okey baik, untuk gosok primer ni baik, kita akan pakai 2 kertas pasir berbeza baik dah. Pertama ni kita akan pakai kertas pasir saiz 400 baik. Lepas tu finishing lah dia tu kita akan bilah kertas pasir saiz 600 baik dah. Untuk gosok primer ni baik, tak kira lah habis nak gosok di permukaan body kereta, di pitu ke apa pun. Kalau nak gosok primer habis kena pakai 2 saiz kertas pasir berbeza. Satu saiz 400, bilah pula kertas pasir saiz 600 baik. Dah finishing lah dia tu. Jangan pakai kertas pasir saiz 400 saja baik, takut jadi masalah. Okey baik, alhamdulillah siap belakang dah kita gosok primer. Untuk skirting habis Honda HR-V ni baik, kita basuh dulu sebelum kita nak cat baik. Biar cuci dulu baik deh. Baru sedap sikit baik kita nak buat kerja dak. Ni buat kerja bagi-bagi orang kak, buat lebih-lebih kurang. Tak boleh baik, walaupun bagi orang bagi amanah kita. Jadi kita buat bagi orang ni ibarat macam bagi kita lah deh. Situ duduk baik deh. Okey baik, alhamdulillah
Alhamdulillah, siap dah kalau kita basuh skating. Untuk kereta abang Honda HRV ni kita akan susung dulu cun-cun Cina biar terletak elok sikit. Baru sedap sikit boleh kita nak spray pan ni. Sambil-sambil tu kita duk susung tu kita akan comot wet grease remover dulu boleh. Fungsi untuk wet grease remover ni kita takutlah ada wet-wet ko minyak lekat di pemuka body dia ketanggal belakang. Jadi hok mana-mana nak cari untuk wet grease remover ni abang boleh check out lebih kuning Pok Syuman sekarang dalam TikTok PJJ Spray Pok Syuman ada buat video untuk jual wet grease remover memang benda ni abang kena wajib pakai, bukan kata sunat. Sebabnya kalau kata abang nak sembuh di pemuka body ko, di bumper ko, tak kira lah. Seperti macam nak buat skating super Pok Syuman ko, abang kena comot wet grease remover lebih baik. Okey, baik, alhamdulillah siap dah kalau kita comot wet grease remover saat ni. Lalu kita proses untuk sembuh cat dia lah ni adalah cat dia. Dia ni macam putih pearl dia bukan kata putih solid. Jadi putih pearl ni kena main peranai juga lah sebabnya kita kena masuk cat dia dulu, lepas tu kita kena main pearl dia tu. Pearl dia tu salah lebih sikit tak boleh jadi nampak tak sama lah gapo. Rumit lah rumit tu kecap ni bukan kata kaleng-kaleng juga jadi kita nak buat dia tu kita kena fokus betul-betul ke benda tu ya. Kita tak boleh nak main kongsi-kongsi, tak boleh okey ni macam ni cat ni kita akan pakai jenama pula Kansai original killer pakai ataupun kita akan pakai jenama Aika ataupun Classuric tapi hak jenis cat Aika Classuric ni kebanyakan hak jenis mari color kereta tu color yang pelik-pelik lah. Seperti macam color chameleon ke, color hak macam apa kalau custom memang kita akan pakai jenama Aika ataupun Classuric lah. Kalau kata jenis original killer gini kita akan pakai jenama Kansai original dia okey baik, alhamdulillah siap dah kita masuk cat dengan apa dia kena rata molek dan belakang gitu. Kita pergi ke proses untuk masuk clear coat pula lah untuk clear coat pula ni kalau di bangkit PJJ Spray kita akan masuk sebanyak 3 lapisan ke atas jenama kita pakai clear coat pula ni belakang dia tu dia ada tulis high solid kalau dia belakang dia tulis high solid tak boleh bawa bincang dengan ketahanan dia, ketebalan dia, lepas tu dengan kilat dia macam cermin kalau habis tak percaya habis tunggu dah lihat tengok finishing lah Pok Syuman buat ni betul tak Pok Syuman padu tak padu luncur. Okey alhamdulillah siap dah kita masuk cat dia, lepas tu dengan clear coat kita akan jemur dulu dalam masa 2-3 hari betul-betul dia solid, dia kering. Kita start proses untuk pasal dengan polish lah. Sambil-sambil tu kita akan sembuh barang warna hitam kilat dia seperti macam grey depan dia, lepas tu adalah barang halus di bawah bumper tu sikit, lepas tu cover set mirror dia nak warna hitam kilat. Jadi habis tunggu dan lihat kita tengok hasil dia stang mana okey ni kita proses untuk masuk cat dia lah untuk hitam kilat. Kita akan masuk sebanyak 3 lapisan, lepas tu clear coat pun kita akan masuk sebanyak 3 lapisan juga memang padu dah jahat sekali dong. Okey alhamdulillah siap dah kalau kita sembuh. Kita akan jemur dulu biar betul-betul dia solid, dia kering. Kita start proses untuk pasal lah sambil-sambil tu kita akan pasal baris-baris skating dia pula kita tapet double tick dulu sebabnya ada setengah tempat tu dia pakai double tick jadi kita pakai double tick. Lepas tu nak bubuh dia nak pasal ni macam sopa Pok Syuman sekali memang rumit juga sebabnya kita nak pasal ni kena pasal dengan teliti benar sebab baris tu baru sembuh jadi kita nak pasal tu kita takut jadi kopek cat kocan lah ke apa jadi pasal tu kena beringat kata tak boleh kata buat cincau-cincau gitu, tak boleh okey baik alhamdulillah siap dah kalau kita pasal barang-barang dia ni skating learning proses untuk polish untuk polish kalau di bangkit PJJ Spray kita akan buat 3 step step mula-mula ubat paling kasar sekali, kedua ubat sederhana kasar, ketiga ubat paling halus sekali ketiga-tiga step ni kita akan pakai span berlainan belakang Okasa Sairu Nora Danish Mama Embom padu siut. Okey alhamdulillah siap belakang kita pasal barang dia, kita seraga sana untuk polish 3 step beres belakang dah alhamdulillah. Dan proses untuk basuh ni finishing lah ni kita basuh biar cun-cun Cina cantik dulu baru kita boleh serah corner gitu nanti kalau habis nak mari tukar color ataupun cat layar lah habis mari buat set mirror saja, bumper saja pun kita akan basuh sebutir alik luar saja kira owner mari ambil tu tak kena nak fikir dah nak pergi basuh mana-mana, kita basuh cuci dah okey alhamdulillah berkakak ni lah hasil dia pada kita basuh dengan lock seperti body saat ni setang mana macam basuh detailing berkakak tapi Pok Syuman bukan nak cerita pasal basuh dan ni Pok Syuman nak cerita sebelum dia mari rata dengan selepas dia saksikan, stay tune, tengok sampai habis luncur.
Setara mana be? Padu siut cantik be deh. Macam mana cakap be? Kalau kata tidak cantik, tidak padu, owner tidak mari be dari Rompeng turun ke Kota Baru Kelantan untuk buat skating Honda HR-V dia ni be, warna body be, warna putih pearl lah. Habis beli sendiri be. Owner kata, berbaloi sangat-sangat turun jauh mari ke Kelantan ni buat benda ni. Ya puas hati macam dalam video dia kata. Jadi habis tolong pesan-pesan be, kau sang-sang be, kat mana-mana nak main untuk skating, nak sembuh Honda HR-V kau, CR-V kau, WR-V, tak ada masalah be deh. Boleh hubungi nombor Pak Syam letak di bio tu be. Roger pok kita deh. Ingat be, kita pergi dengan kualiti be, kuantiti akan mari. Beres be deh. 1 2 3 be. Lepa.